Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Dayang Sharifah Syahira binti Muhammad selaku Ketua Kumpulan Projek Tu. Bersama saya, 4 rakan seperjuangan, kami bawakan satu misi sosial. Hai, nama saya Nurziyati Akila binti Arasat. Saya Nur Fatimah binti Muhammad. Saya Muhammad Izwan bin Ahmad Hasan. Dan saya Muhammad Faris Hakimi bin Ahmad Adiri. Sedikit usaha mampu membawa perubahan yang besar. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang menerima. Kumpulan kami memilih membantu alumni program pendidikan khas integrasi PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Terusan Lahad Datu melalui program National Venture Velocity 2026. Tinjauan kami mendapati kira-kira 1,000 kilogram hampas kopi terpakai yang dibuang pada setiap bulan di Lahad Datu. Maka dari situ tercetuslah idea Brew to Bloom, iaitu scrub badan yang diperbuat daripada hampas kopi terpakai yang kami dapati daripada kedai seperti Zeus, Delife dan Kopi Saigon. Dengan ini, ia dapat membantu menjana pendapatan alumni PPKI dan juga dapat meningkatkan kemahiran mereka. Seterusnya, dapat mengurangkan sisa hampas kopi terpakai di Lahad Datu. Seterusnya, 3 komponen utama bisnes model Canvas. Pertama, value propositions. Kami menawarkan skru Blue to Bloom yang mesra alam, menyokong kelestarian serta mengurangkan sisa organik di Lahad Datu. Kedua, customer segment. Kami menyasarkan pelanggan berumur 13 tahun ke atas yang mementingkan kesihatan dan kecantikan. Ketiga, channels. Kami mengiklankan produk di Facebook, Instagram, dan TikTok. Kami juga mengadakan jualan secara langsung seperti booth, bazar umum, dan festival jualan. Bagaimana hampas kopi mampu mengubah nasib komuniti? Di sinilah Brew to Bloom berperanan. Pertama, alumni PPKI Sekolah Menengah Kebangsaan Terusan menghasilkan scrub daripada hampas kopi kitar semula. Mereka turut menguruskan pemasaran di bawah pemantauan kami. Bagi memastikan kelestarian, kami mempunyai 3 strategi dana. Pertama, jualan scrub Brew to Bloom. Kedua, jualan barangan pre-love. Dan ketiga, khidmat kawash community. Melalui proyek ini, kami menyiasatkan impak melalui 3 matlamat pembangunan mempan. Pertama, SDG 8, membantu golongan rentan jana pendapatan. Kedua, SDG 12, mengurangkan sisa melalui kitar semula. Ketiga, SDG 17, melalui kerjasama strategik bagi memastikan impak proyek terus mempan. Secara tuntasnya, Brew to Bloom adalah peluang untuk golongan rentan berdikari. Kami percaya keprihatinan sosial mampu menjadi pemakin kesejahteraan komuniti.